Di pedalaman Sarawak, ketika kabus pagi menyelubungi puncak gunung tinggi, berdirilah Bukit Sadok, tempat yang pernah menjadi medan pertempuran sengit antara penjajah dan pahlawan ulung Dayak Iban, Rentap. Bukit ini bukan sekadar tanah batu tetapi simbol keberanian dan keagungan rakyat Iban, Rentap. Nama yang dikenali dengan keteguhan hati dan keberanian luar biasa adalah wira yang tidak tunduk kepada kekuasaan kolonial. Diturunkan dalam cerita-cerita rakyat, ia bukan sekadar seorang pejuang tetapi juga ketua yang membawa semangat juang suku kaum Iban pada era penjajahan Brooke. Namun, ada satu elemen dalam sejarah Rentap yang membangkitkan rasa kagum dan persoalan. Bagaimana mungkin lawannya yang lengkap bersenjata tidak pernah mampu mengejar dan menakluk Bukit Sadok secara total? Ia diingati bukan hanya sebagai benteng fizikal tetapi juga benteng spiritual yang dipercayai mendapat perlindungan kuasa gaib. Legenda mencatatkan bahawa Rentap memiliki bantuan yang luar biasa, bukan dari manusia biasa tetapi dari makhluk halus yang mendiami hutan dan gunung. Makhluk ini dikatakan menjelma sebagai antu ataupun roh penjaga entiti yang tidak dapat dilihat tetapi keberadaan mereka dirasakan oleh setiap pejuang Iban ketika mereka menghadapi perang. Menurut cerita, Rentap telah diberkati dengan pertalian istimewa kepada alam semula, jadi di mana dia mampu menjalin hubungan dengan kekuatan mistik yang mengelilingi Bukit Sadok. Kisah epik ini memuncak pada abad ke-19 ketika James Brooke dan pasukannya mengarahkan serangan besar-besaran untuk memperluaskan kuasa mereka ke seluruh Sarawak. Brooke tidak hanya membawa angkatan perang yang besar tetapi juga teknologi senjata yang jauh lebih maju. Namun setiap kali serangan dilakukan ke Bukit Sadok, pasukan Brooke akan mendapati diri mereka buntu tertahan oleh pasukan Rentap yang gagah dan seolah-olah dilindungi oleh hutan itu sendiri. Diceritakan bahawa pasukan Rentap akan menggunakan setiap elemen alam sekitar untuk mengimbangi ketidakseimbangan kekuatan. Jerat dipasang di sepanjang jalan sempit, batang kayu yang ditebang strategik untuk menghadang musuh, bahkan haiwan liar yang tiba-tiba menyerang penjajah. Selain kekuatan taktikal ini, memang ada cerita yang suram mengisahkan bagaimana ribut dan angin kencang akan tiba-tiba melanda ketika Brooke cuba menghampiri Bukit Sadok. Seakan-akan alam itu sendiri bersatu untuk melindungi pahlawan Dayak Iban. Pasukan Brooke tidak pernah berjaya menawan sepenuhnya Bukit Bukit Sadok. Ada masanya mereka mendakwa mendekati kemenangan, tetapi entah bagaimana pasukan mereka sering hilang arah, dihantui ketakutan aneh dan merasa diperhatikan oleh hutan hidup. Dalam pelbagai legenda yang dipetakan penduduk, dipercayai bahawa di tengah malam suara gemuruh dari Bukit Sadok bukan hanya angin meniupkan dahan, tetapi jeritan semangat Rentap dan pengikutnya dalam alam gaib. Rentap, nama yang bermaksud penggoncang dunia, tidak menyerah kepada Brooke, tidak pada semangatnya, tidak pada keyakinannya. Walaupun sejarah mencatatkan Rentap akhirnya meninggalkan Bukit Sadok setelah pertempuran-pertempuran besar, semangatnya tidak pernah pudar di hati orang Iban. Mana mungkin seseorang yang disebut mempunyai perlindungan antu hilang begitu sahaja? Sebaliknya, ada yang percaya dia tidak pergi tetapi menyatu dengan tanah itu menjadi penjaga Bukit Sadok selamanya. Kini, Bukit Sadok berdiri sebagai saksi bisu kepada kisah perjuangan Rentap, alam sekitarnya yang dahulu menjadi medan pertempuran, menjadi lambang kecekalan dan kepercayaan masyarakat Iban kepada adat, spirituality dan hubungan mereka dengan alam.